kepada pensyarah kami iaitu Prof. Madya Dr. Hashimah binti Hamid. Nama saya Muhammad Haikal bin Mat Yassin. Nombor saya DB240075. Hari ini saya ingin membentangkan tentang art history. Kami punya tajuk ialah pengenalan kepada proses kimpalan tungsten inert gas iaitu TIG ataupun GTAW. Hari ini kami akan membentangkan satu sesi pengajaran bagi kursus kimpalan. Topik yang akan kami bincangkan ialah pengenalan kepada kimpalan TIG ataupun GTAW. Tempoh pengajaran yang dirancang adalah selama 30 minit. Okey, seterusnya saya akan menerangkan lapisan A, iaitu saya akan terangkan tentang teori PDP, pendekatan, strategi, kaedah, teknik dan juga aktiviti yang kami lakukan. Jadi yang pertama, pada peringkat pertama kami menggunakan teori kognitif kerana pelajar perlu memahami konsep asas sebelum menjalankan aktiviti amali. Jadi pendekatan yang digunakan ialah berpusatkan bahan dengan strategi berpusatkan guru dan bahan. Kaedah pengajaran adalah kuliah, manakala teknik yang digunakan ialah soal jawab serta penggunaan alat visual. Jadi aktiviti ini dimulakan dengan tayangan video aplikasi kimpalan TIG bagi memberikan gambaran awal kepada pelajar mengenai proses sebenar. Selepas itu, guru akan mengadakan sesi soal jawab berkaitan video untuk menguji pengetahuan sedia ada pelajar tersebut. Seterusnya, guru akan menerangkan definisi, prinsip asas dan konsep kimpalan TIG menggunakan slide, gambar rajah serta contoh yang mudah difahami. Jadi seterusnya ialah teori kontraktivisme. Jadi selepas pelajar memahami konsep asas, kami menerapkan teori kontraktivisme yang memberi penekanan kepada pembelajaran secara aktif. Jadi pendekatan yang digunakan ialah pusatkan pelajar. Jadi aktiviti pertama ialah perbincangan kumpulan menggunakan teknik brainstorming. Pelajar akan berbincang untuk mengenal pasti fungsi setiap komponen utama dalam sistem kimpalan TIG berdasarkan gambar rajah atau bahan yang disediakan. Jadi aktiviti ini membantu pelajar membina pengetahuan melalui perbincangan dan pengkongsian idea. Jadi seterusnya kami menggunakan strategi kolaboratif dengan kaedah pembelajaran kooperatif melalui teknik think, pair, share. Dalam aktiviti ini, pelajar akan berfikir secara individu mengenai kelebihan dan kekurangan kimpalan TIG. Kemudian, mereka akan berbincang bersama pasangan dan akhirnya berkongsi hasil perbincangan dengan seluruh kelas. Jadi, kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan keyakinan pelajar. Jadi, untuk teori yang terakhir, iaitu teori behaviorisme. Jadi kami menggunakan teori behaviorisme bagi mengukuhkan pembelajaran serta menilai tahap kefahaman pelajar. Jadi pendekatan yang digunakan adalah berpusatkan tugasan dengan strategi penilaian diri dan pengukuhan. Jadi sebagai aktiviti penilaian, pelajar akan menjawab kuis ringkas menggunakan platform seperti Kahoot atau Quizizz. Aktiviti ini memberi maklum balas secara langsung kepada guru dan pelajar mengenai tahap penguasaan mereka. Jadi selain itu, pelajar akan membina rumusan pelajaran berdasarkan isi yang dipelajari pada hari tersebut. Sebagai kerja rumah, pelajar diminta menghasilkan peta minda mengenai komponen dan fungsi sistem kimpalan TIG bagi mengukuhkan lagi pemahaman mereka. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okey, sekarang kita pergi ke justifikasi untuk lapisan A tadi. Okey, yang pertama ialah untuk teori yang pertama iaitu teori kognitif. Teori ini membantu pelajar memproses maklumat baharu secara mental melalui rangsangan visual supaya maklumat dapat disimpan dalam ingatan jangka panjang. Jadi yang kedua ialah untuk teori kontraktivisme. Jadi yang kedua ini untuk menggalakkan pelajar membina pemahaman secara aktif melalui interaksi sosial menggunakan think, pair, share dan perbincangan. Ia menukar peranan pelajar daripada pendengar pasif kepada penyumbang idea aktif. Jadi untuk yang terakhir ialah untuk teori behaviorisme. Jadi teori ini kami menggunakan kuis untuk bertindak sebagai peneguhan positif bagi memotivasikan pelajar. Ia juga berfungsi sebagai pentaksiran formatif untuk mengukur pencapaian objektif secara serta-merta. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Inilah aktiviti PDP yang kami lakukan, iaitu yang pertama tayangan video aplikasi TIG
untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar. Yang kedua, perbincangan fungsi komponen TIG. Yang ketiga, aktiviti think, pair, share untuk pelajar berfikir, berkongsi dan juga berkongsi dengan seluruh kelas. Yang keempat, membuat peta minda sebagai tugasan. Yang kelima, menjawab kuis Kahoot atau quizzes untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar tersebut. Assalamualaikum. Okey, seterusnya lakuan B, rancangan pengajaran harian APH. Dan kita mendapati maklumat asas APH terdapat 6 poin. Antaranya kursus, dan tajuk yang kami ambil ialah Kimpalan TIG Citau. Yang kedua, tarikh. Ketiga, kelas. Keempat, bilangan pelajar. Kelima, pengenalan kepada proses kimpalan TIG, iaitu merangkumi tajuk. Dan terakhir sekali, masa. Hasil pembelajaran. Pada akhir PDP, apa yang pelajar dapat ialah menyatakan definisi TIG, mengenal pasti 5 komponen utama TIG, dan terakhir membandingkan kelebihan dan kekurangan TIG. Seterusnya ialah sesi pengajaran. Terdapat 3 faktor yang merangkumi sesi pengajaran ini ialah fasa, masa dan aktiviti. Pada 2 minit yang pertama, fasa yang kami ambil ialah pra pengajaran, dan aktiviti yang diguna pakai ialah salam dan kehadiran. 3 minit seterusnya ialah set induksi, dan aktiviti yang kami guna ialah tayangan video TIG. Untuk isi yang pertama, kami menggunakan 8 minit, dan aktiviti yang kami guna pakai ialah definisi dan prinsip TIG. Dan 7 minit seterusnya, isi yang kedua. Aktiviti yang kami lakukan ialah komponen utama TIG. Dan 7 minit seterusnya, isi yang ketiga, dan kami menggunakan pakai think, pair, share. Dan akhir sekali ialah penutup, dan kami menggunakan masa selama 3 minit. Dan aktiviti yang kami guna untuk akhir sekali ialah kuis dan rumusan. Kuis dan rumusan ini amat penting untuk kita mengenal pasti pelajar memahami ataupun tidak apa yang kita mengajar selama 30 minit. Okey, ini ialah sesi pengajaran yang lebih detail. Untuk 2 minit yang pertama, pra pengajaran yang kami buat ialah guru memberi salam dan mengambil kehadiran. Di aktiviti tersebut, guru memastikan pelajar bersedia untuk sesi pembelajaran. Dan minit yang ketiga, 3 minit seterusnya ialah set induksi. Guru menayangkan video pendek aplikasi kimpalan TIG dalam industri otomotif dan aerokasa. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kami lakukan ialah guru mengemukakan soalan-soalan seperti apakah yang anda lihat dalam video tersebut, mengapa industri memilih proses TIG, dan oleh itu pelajar memberikan pandangan berdasarkan pemerhatian mereka. 8 minit seterusnya ialah terdapat 2 hasil pembelajaran, iaitu isi pelajaran yang pertama, definisi dan prinsip kimpalan TIG. Aktiviti yang kami guna pakai ialah guru menerangkan definisi kimpalan TIG Citau dan prinsip operasi proses TIG menggunakan slide dan gambar rajah. Untuk hasil pembelajaran yang kedua, komponen utama sistem TIG, dan aktiviti yang diguna pakai ialah guru menunjukkan gambar dan komponen TIG. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diminta mengenal pasti fungsi setiap komponen seperti mesin TIG, touch, elektrod, tungsten dan argon dan kabel bumi. Dan wakil kumpulan membentangkan jawapannya apabila
Wakil kumpulan membentangkan jawapannya setelah guru menerangkan setiap komponen yang telah dinyatakan. 7 minit seterusnya, HP yang ketiga, hasil pembelajaran yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kumpulan TIG. Guru membimbing pelajar membandingkan kelebihan dan kekurangan proses TIG melalui aktiviti Think, Pair, Share. Pelajar berbincangkan secara berpasangan dan menyenaraikan kelebihan dan kekurangan TIG sebelum berkongsi jawapan dengan kelas. So, daripada 7 minit yang terakhir ni, pelajar dapat mengenal pasti apa benda yang sepatutnya ataupun tidak sepatutnya dilakukan dan memahami konsep-konsep TIG yang telah diterangkan oleh guru. Seterusnya, 3 minit selepas itu ialah penutup, dan kami akan mengeluarkan dua penutup, iaitu menggunakan cara penutup kognitif dan penutup sosial. Bagi penutup kognitif, guru menjalankan kuis ringkas menggunakan Kahoot Quizzes bagi menguji kefahaman pelajar. Aktiviti yang kami guna pakai ialah guru membuat rumusan berkaitan definisi komponen dan kelebihan TIG. Manakala penutup yang kedua, iaitu penutup sosial, guru memberi penghargaan kepada pelajar atas penglibatan aktif dan meningkatkan kepentingan menguasai teori sebelum menjalankan amali. Seterusnya ialah ABBM dan PAK21. Apa itu ABBM? ABBM ialah alat bantu belajar dan mengajar, dan kaedah yang kami guna pakai ialah video, LCD projector, PowerPoint, gambar rajah, Kahoot dan Quizzes. Bagi PAK21, pembelajaran abad ke-21, kaedah yang kami guna pakai ialah komunikasi pembelajaran interaktif, Think, Pair, Share, ICT dalam PDP. Baik, kita sudah sampai ke penghujung slide refleksi dan juga kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya, refleksi pertama yang kami dapat perhatikan adalah pelajar menunjukkan minat sangat tinggi sepanjang sesi ini berlangsung. Mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif, malah menunjukkan sifat ingin tahu yang tinggi, memberikan tumpuan penuh serta memberikan respon sangat positif apabila diajukan soalan. Jadi seterusnya, sukanya untuk saya kongsikan bahawa semua objektif pembelajaran yang telah digariskan pada awal sesi telah berjaya dicapai melalui pelarian ringkas, iaitu daripada kuis, aktiviti yang dibuat. Pelajar dapat menguasai konsep dan menunjukkan kefahaman yang sangat baik terhadap topik yang diajarkan. Jadi, apakah faktor utama kejayaan ini? Kami dapat menerapkan elemen multimedia, iaitu penggunaan video dan juga digabungkan dengan aktiviti Think, Pair, Share terbukti sangat membantu dalam meningkatkan pelibatan pelajar. Jadi video tersebut memberikan gambaran visual yang jelas, manakala aktiviti Think, Pair, Share memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir secara kritis, berbincang bersama rakan sekelas dan memiliki keyakinan untuk berkongsi idea mereka di hadapan kelas. Jadi untuk yang terakhir, untuk sesi penambahbaikan pada masa hadapan, kami ingin membuka satu cadangan. Kami mencadangkan agar komponen TIG yang sebenar dibawa masuk dan digunakan secara fizikal semasa teori dijalankan. Jadi dengan melihat dan menyentuh komponen sebenar ini lebih awal, pelajar akan mendapat perendahan praktikal yang lebih realistik sebelum mereka melangkah masuk ke dalam bengkel. Kesimpulannya, kaedah pembelajaran aktif ini bukan sahaja menarik minat pelajar, malah membuktikan bahawa gabungan teori interaktif amat membantu proses kefahaman mereka. Sekian sahaja daripada saya dan juga ahli kumpulan saya. Terima kasih. Membentangkan RPH amali pedagogi berkaitan pelaksanaan camparan TIG sambungan plate kelili karbon posisi rata. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Hakim, Muhammad Adam Hafizi, Muhammad Adam Haikal dan Muhammad Farid. Pada kandungan pembentangan ini ialah hasil pembelajaran, perancangan PDP,
aktiviti pengajaran, keselamatan bengkel, pentaksiran dan kesimpulan. Pelajaran, pelajar dapat mengenal pasti komponen TIG, menetapkan parameter mesin dengan betul dan melaksanakan timpalan TIG mengikut prosedur keselamatan. PH ini menggunakan teori kontraktivisme dengan pendekatan berpusatkan pelajar melalui aktiviti hands-on, demonstrasi dan latihan amali. Baik, beralih kepada perancangan masa. Nama saya Muhammad Hakim bin Jaafar. Nombor matrik saya ialah DB240004. Baik, untuk agihan masa, sesi amali ini dirancang rapi selama 60 minit bagi memastikan masa di bengkel dimanfaatkan sepenuhnya. Sesi akan dimulakan dengan pra pengajaran selama 5 minit, diikuti set induksi selama 5 minit. Seterusnya, fasa penerangan dan demonstrasi oleh guru diperuntukkan selama 20 minit. Sebahagian besar masa iaitu 25 minit dikhususkan sepenuhnya untuk aktiviti amali pelajar kerana ini adalah kelas kemahiran. Akhir sekali 5 minit terakhir digunakan untuk sesi penutup dan refleksi. Dalam mana-mana kerja bengkel, keselamatan adalah perkara yang tidak boleh dikompromi. Pada masa pra pengajaran, guru wajib memeriksa pemakaian alat pelindungan diri pelajar seperti helmet kipalan, sarung tangan kulit yang sesuai dan kasut keselamatan. Persediaan awal ini sangat bertepatan dengan peribahasa sediakan payung sebelum hujan. Pendekatan proaktif ini bukan sahaja mematuhi standard OSHA, malah ia penting bagi mengawal risiko dan mengelakkan kemalangan sebelum pelajar menyentuh peralatan yang berisiko tinggi. Bagi menarik perhatian pelajar, kami mengaplikasikan kaedah Flip Classroom dalam set induksi. Kami telah membekalkan video pendek mengenai aplikasi kipalan TIG dalam industri sehari sebelum kelas bermula. Oleh itu, ibarat pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Pelajar melangkah masuk ke bengkel dengan kesediaan minda yang tinggi. Guru tidak perlu lagi membuang masa menerangkan teori asas. Sebaliknya, terus bertanyakan soalan yang menguji pemikiran aras tinggi untuk mencetuskan rasa ingin tahu mereka. Baik, pada langkah pertama, guru akan menumpukan keadaan penggunaan kompetitif pelajar. Guru akan menunjukkan komponen fizikal mesin TIG, torch kimpalan, elektrod tungsten dan gas pelindung argon dan kabel bumi. Pemahaman asas fungsi setiap komponen ini adalah sangat kritikal. Tanpa pengetahuan konseptual yang kukuh di peringkat ini, pelajar berkemungkinan besar akan melakukan kesilapan semasa membuat tetapan parameter di kemudian hari. Langkah kedua adalah fasa di mana guru melakukan demonstrasi ataupun tunjuk cara. Guru akan menunjukkan cara memegang torch dengan sudut yang betul, mengawal kelajuan dan menyelaras jarak arka. Ada pepatah menyebut, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ini bermaksud pelajar akan memerhati dan meniru apa sahaja teknik yang ditunjukkan oleh pengajar. Oleh itu, demonstrasi guru mestilah tepat dan mengikut standard industri kerana ia akan menjadi rujukan utama visual pelajar. Baik, ini adalah kemuncak kelas amali kita di mana 20 minit yang diperuntukkan untuk pelajar melakukan kipalan secara individu. Sepanjang proses ini, guru akan sentiasa meronda, memantau dan menegur kesilapan teknik secara serta-merta. Kemahiran teknikal seperti kipalan sangat menuntut pergerakan memori otot ataupun muscle memory. Bertepatan dengan konsep alah bisa tegal biasa. Kekok pada mulanya adalah normal, tetapi melalui pengulangan dan latihan praktikal,
Inilah kemahiran sebenar yang akan terbentuk. Pada 5 minit terakhir, kelas akan diakhiri dengan sesi refleksi. Guru akan memberikan maklum balas formatif secara umum mengenai prestasi pelajar pada hari tersebut. Selepas itu, pelajar diwajibkan melakukan pembersihan bengkel berpandukan amalan 5S. Kami sentiasa menanamkan prinsip biar lambat asalkan selamat ke dalam diri pelajar. Proses pembersihan dan penyimpanan alatan ini juga adalah sebahagian daripada disiplin kerja yang amat dititik beratkan di dalam pekerjaan pada zaman kini. Aspek keselamatan bengkel ialah penggunaan PPE lengkap, pemeriksaan mesin, pengurusan kabel dan pengendalian bahan panas. Dan kami dibuat berdasarkan penggunaan PPE, keselamatan kerja, teknik timpalan, penyediaan bahan dan kualiti teknik timpalan. RPH ini dibangunkan untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap kemahiran timpalan TIG melalui pendekatan hands-on dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Secara tuntasnya, RPH amali ini bukan sekadar mengajar pelajar untuk mengimpal, tetapi direka secara holistik untuk melahirkan graduan TVET yang kompeten secara teknikal, kritis dalam berfikir dan mempunyai budaya kerja yang selamat. Kami berharap perancangan PDP ini dapat mencapai objektif yang disasarkan. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan 4. Terima kasih atas masa dan perhatian anda semua.